Mengapa pengundi Cina di Sabah membuat keputusan mengejutkan pada PRN lalu? Mengapa kerusi-kerusi bandar yang selama ini menjadi kubu PH dan DAP tiba-tiba jatuh satu persatu kepada warisan? Dan lebih menarik, mampukah warisan yang kini berada di blok pembangkang memenuhi harapan komuniti yang memberi kepercayaan luar biasa kepada mereka? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan PRN Sabah kali ini benar-benar menukar landscape politik negeri itu. Dari Luyang ke Kepayan, dari Elopura ke Sri Tanjung, gelombang undi Cina memihak kepada warisan dengan cara yang tidak dijangka mana-mana penganalisis politik arus perdana. PH, khususnya DAP, bukan sahaja tewas, tetapi hilang sepenuhnya dari Dewan Undangan Negeri Sabah. Ini tamparan politik yang besar. Saudara-saudara yang dihormati, salah satu faktor yang sering disebut ialah sentimen parti luar yang berjaya dimainkan warisan. Walaupun DAP mempunyai wakil yang berprestasi tinggi seperti Hong Jin Zi dan Vivian Wong, rekod pentadbiran tidak dapat menahan gelombang sentimen tempatan yang kuat. Warisan berjaya muncul sebagai parti Sabahan First, satu naratif yang sangat berkesan dalam pilihan raya ini, terutama di kawasan bandar. Hadirin yang budiman, namun persoalan lebih besar muncul selepas pilihan raya. Jika warisan berada dalam pembangkang, mampukah mereka memenuhi keperluan komuniti Cina yang memberikan sokongan besar itu? Warisan tidak mempunyai akses langsung kepada sumber kerajaan, penyampaian perkhidmatan, kemudahan awam, pembaikan infrastruktur, peruntukan kawasan, semua ini menjadi lebih sukar tanpa kuasa eksekutif. Ini adalah dilema yang kini membelenggu penyokong bandar. Rakan-rakan penonton, kerajaan negeri pula berdepan cabaran lain. Dalam Kabinet Sabah Baharu, hanya seorang sahaja wakil Cina, Beng Chong, dan itu pun sebagai pembantu menteri. Kekosongan ini cuba ditampung melalui lantikan adun antaranya Roger Chin, Chin Su-ying, dan Grace Lee. Tetapi adakah cukup? Itulah persoalan yang kini menjadi perbualan di komuniti bandar. Saudara-saudari sekalian, Roger Chin mungkin menjadi watak penting kerana penglibatannya dalam perjuangan hak 40% hasil Sabah serta keterlibatannya dalam Dana Kekayaan Berdaulat Sabah SSWF. Namun, komuniti Cina bukan hanya menuntut isu struktur ekonomi negeri, mereka mahukan pembangunan setempat, kestabilan perkhidmatan, keselamatan, pendidikan, dan kemudahan harian. Adakah suara itu akan didengar tanpa wakil politik yang kuat dalam kerajaan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa sama, kerusi-kerusi bandar yang kini dikuasai warisan berpotensi menjadi kubu jangka panjang jika kerajaan JRS tidak membaca isyarat perubahan undi ini dengan betul. Pengundi Cina telah membuktikan bahawa mereka adalah kumpulan yang mampu mengubah peta politik Sabah dengan cepat. Mereka bukan penyokong tegar mana-mana parti, tetapi sangat responsif terhadap mesej dan prestasi. Saudara-saudara yang dihormati, persoalan sebenar bukan sekadar mampukah warisan memenuhi harapan, tetapi juga adakah JRS dan PH mampu memenangi semula kepercayaan pengundi bandar? Jika mereka gagal memahami perubahan mood pengundi, kerusi-kerusi ini mungkin kekal bersama warisan untuk beberapa penggal akan datang. Hadirin yang budiman, apa yang kita lihat kini ialah pertandingan naratif. Naratif tempatan vs pusat, naratif perkhidmatan vs sentimen, naratif pembaharuan vs prestasi administratif. Siapa yang berjaya menguasai naratif inilah yang akan menguasai bandar. Jadi persoalannya, adakah keputusan undi Cina kali ini sekadar protes atau satu peralihan politik yang berkekalan?
Mampukah warisan membuktikan keupayaan mereka dari blok pembangkang? Atau adakah pengundi bandar akan kembali kepada PH dan GRS dalam PRN seterusnya? Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.